darah beku tu boleh sumbatkan saluran darah dekat otak menyebabkan stroke. Doktor, saya ada masalah rentak jantung. Kenapa doktor bagi saya ubat cair darah? Saya nak jelaskan. Ada rentak jantung yang nama dia atrial fibrillation. Rentak jantung ni akan menyebabkan ruang atas di dalam jantung kau tu tak berdenyut dengan serata. Kau tengok yang sebelah kiri ni adalah denyutan jantung yang normal. Yang atas ni sekarang ni dia menggeletar. Dia shivering. Itu namanya penyakit atrial fibrillation. Bahaya penyakit atrial fibrillation ni sebab boleh terjadi pembentukan darah beku di dalam ruang jantung. Darah beku ni boleh pula keluar daripada jantung, sumbatkan saluran darah. Dan antara saluran darah yang paling penting darah beku tu boleh sumbatkan adalah saluran darah dekat otak, boleh menyebabkan stroke. Jadi korang dah faham bagaimana kaitan antara jantung dan stroke. Sebab kalau ada masalah rentak jantung, specifically atrial fibrillation, dia boleh menyebabkan penyakit stroke. Sebab tu kadang-kadang orang tu kena makan ubat cair darah.